Amir Budak Baik oleh Rohaniza Wahab. Amir ialah seorang budak lelaki berumur 12 tahun yang tinggal bersama ibu, ayah dan adik bongsunya Ali. Amir sangat sayang akan keluarganya. Setiap hari, dia akan membantu ibu di rumah dan menjaga adik kecilnya dengan penuh kasih sayang. Amir tahu bahawa keluarganya adalah segalanya buatnya dan dia sentiasa berusaha untuk menjadi anak yang baik. Amir selalu membantu ibunya, Puan Siti, di dapur. Walaupun dia masih muda, Amir tahu bahawa setiap ahli keluarga terus memainkan peranan masing-masing. Setiap petang, selepas pulang dari sekolah, Amir akan membantu ibunya menyediakan makan malam. Dia gembira dapat meringankan beban ibunya. "Terima kasih, Amir. Kamu anak yang baik," puji ibunya dengan senyuman. Amir tersenyum bangga. Namun, ada kalanya Amir berasa letih kerana banyak perkara yang perlu dilakukan. Suatu hari, selepas membantu ibunya sepanjang petang, Amir duduk keletihan di sofa. Ketika itu, adiknya Ali datang kepadanya dengan mainan di tangan, meminta Amir bermain bersama. Walaupun Amir penat, dia tetap mengangkat Ali dan melayang adiknya dengan penuh kasih sayang. Dia tahu tanggungjawab sebagai seorang abang adalah menjaga adiknya walaupun dia penat. Pada suatu pagi, Ali tiba-tiba menangis dengan kuat. Amir yang bangun menyiapkan kerja sekolahnya segera bangun dan cuba menenangkan adiknya. Walaupun agak sukar, Amir cuba sabar dan bercakap lembut dengan adiknya. "Jangan menangis, Ali. Abang ada di sini," katanya sambil memeluk adiknya. Setelah beberapa ketika, Ali mula tenang. Ibu Amir memandang dari jauh dan berasa bangga dengan kesabaran dan sikap bertanggungjawab Amir. Malam itu, Amir, ibu, ayah dan Ali makan malam bersama-sama. Suasana di meja makan dipenuhi dengan kegembiraan dan kasih sayang. Ibu Amir memuji kebaikan Amir yang sentiasa membantu dan menjaga adiknya. "Amir, kamu adalah contoh yang baik untuk Ali," kata ayahnya sambil tersenyum. Amir berasa bangga kerana walaupun ada cabaran, dia berjaya menunjukkan kasih sayang dan tanggungjawab kepada keluarganya. Dia sedar bahawa dengan kasih sayang dan kesabaran, keluarga mereka akan terus bahagia. Pengajaran, kita hendaklah membantu ahli keluarga kita dengan ikhlas walaupun ketika kita penat, kerana kasih sayang dan kerjasama adalah penting dalam keluarga. Kita mestilah bersabar dalam menghadapi cabaran, terutama ketika menjaga adik-adik atau ahli keluarga lain, kerana kesabaran dapat mengekalkan keharmonian dalam keluarga.